Dua sebab utama kita lemah subjek matematik. Yang kedua, lemah asas matematik. Setiap ilmu, setiap kemahiran ada asasnya. Untuk matematik seluar rendah, asasnya ialah sifir dan juga 4P, pecahan, perpuluhan, peratus dan juga pertukaran unit. Untuk matematik seluar menengah pula, asasnya ialah dua topik utama iaitu integer dan juga algebra. Kalau lemah asas-asas ini, pelajar seluar rendah dan seluar menengah tidak akan mampu menjawab soalan matematik yang lebih mencabar, terutamanya soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang pertama, kita berlatih dengan masa. Untuk skor A dalam matematik, pelajar-pelajar mesti mampu untuk menjawab soalan matematik dengan cepat dan tepat. Kalau kita ada 50 soalan matematik dan kita jawab 25 soalan dengan betul, kemudian masa tamat, kita masih tidak boleh skor A. Untuk skor A, kita perlu jawab soalan dengan betul, tepat dan jawab dalam masa yang telah ditetapkan, cepat. Bagaimana caranya? Berlatih dengan masa. Berlatih jawab soalan matematik dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi, untuk cemerlang subjek matematik, kita mesti kuasai asas matematik dan berlatih menjawab soalan dalam masa yang telah ditetapkan. Selamat berusaha.